Rahman. Sabar nanti. Aduh, macam mana? Pinocchio ke dentist ni? Pinocchio. Macam dentist dia buat. Di Pinocchio. What the hell? Nikmat ni. Sedapnya lah. Kacau. Dia merokok. Oh, itu Pinocchio. Kau merokok kat sekolah Mana ada? Aku tak setinggal ni. Kau ni asyik menipu je. Nanti hidung kau panjang sampai Kuala Lumpur baru tahu. Oh iya, kau nak cuba tak rokok ni? Sedap. Persis strawberry. Tak nak lah aku. Rokok tu kan bahaya. Aku rasa dia yang ada itu strawberry. Aduh. Hidungku aduh. Kenapa hidung aku jadi panjang ni? Itulah kau menipu aja. Kan tak panjang hidung tu. Oh iya, apa kat tangan kau tu? Ni kacang magic. Kalau kita tanam, dia akan tumbuh besar. Wah, menariknya. Jom kita tanam. Jom. Macam mana nak tanam? Macam mana nak tumbuhkan benda ni? Nanti kita campak, lepas tu dia akan tumbuh besar sendiri. Dekat mana?
Okey, terima kasih. Duduklah dulu. Sedap sangat kata aku. Sedaplah daripada kau sisa rokok je. Kan tidur dah panjang. Pinocchio, apa benda tu? Ini rokok. Oh, rokok tu apa? Aku pun tak tahu. Aku cubalah dulu. Oh, kan nak guna rokok ni? Letak dia dari sini. Oh, sekejap pisah. Sedapnya rokok ni. Kenapa rasa macam strawberry sikit? Ha? Strawberry. Dia rokok tidak ada. Apa? Ha? Macam mana rokok ada isi strawberry? I don't know. Nanti jatuh pada muka. Tak lah. Ya, ada banyak benda. Cat lah, benda lah. Tak cat. Maybe they put something in there. Dada aku sakit. Allah, mati. Tak tahu. Alamak, dah mati. Lemak. Kau ada telefon tak? Tak ada ni. Kejap. Ni tu. Hello? Ya, ada tak subscribe ni? Tunggu sebab isap rokok banyak sangat. Oh, sorry. Nah, Aduh, mati. Dekat tepi kantin aku nampak si Pinocchio. Dia buat muka serius macam perhiasan detektif. Rupanya bau pelik, berasa macam magik. Sekali dekat-dekat alamat bau pun tragis. Ibu kata rokok ni bukan main-main. Boleh rosak paru-paru atau sampai berbunyi kring. Kawan kata relax bro, ni gaya modern. Tapi bila batuk sekali dunia macam honori. Masih rasa naik tinggi burung bulan. Kalau hisap selalu jantung pun boleh penat. Lepas 2 tahun main bola pun tak larang. Kawan-kawan jangan hisap rokok. Dan cepat sembuh, cepat henti masa joget foto-foto. Kena asma, kanker paru-paru itu bukan lawat. Jom hidup sihat, badan pun kuat. Badan pun kuat, badan pun kuat, badan pun kuat, pun kuat. Kawan-kawan jangan hisap rokok. Nanti cepat sembuh, cepat letih masa joget foto-foto. Kena asma, kanker paru-paru itu bukan lawat. Jom hidup sihat, badan pun kuat. Kawan-kawan jangan hisap rokok. Nanti cepat sembuh, cepat letih masa joget foto-foto. Kena asma, kanker Kawan gue, pengajaran di sini nanti bila kawan yang baik dan berani berkata tidak kepada rokok supaya masa depan kamu kekal cerah dan bebas penyakit. Merokok juga membagikan wang yang sepatutnya digunakan untuk perkara yang lebih menyeronokkan dan berfaedah. Sekian, terima kasih.